Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan terus kepada anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu demi satu barisan kejurulatihan dan pemain Sabah meninggalkan pasukan berakhirnya musim 2024-2025. The Rhinos berjaya mengekalkan pencapaian cemerlang apabila menamatkan saingan Liga Super di tangga ketiga buat musim ketiga berturut-turut. Perjuangan hebat pasukan di bawah Bayu itu bagaimanapun disusuli dengan beberapa perpisahan besar. Bermula dengan pemergian penyerang Ramon Machado yang berhijrah ke Azerbaijan. Sabah terus berdepan cabaran hebat selepas Ketua Jurulatih Datuk Ong Kim Swee memilih untuk membawa haluan baharu ke Indonesia untuk menyertai Persis Solo. Sungguh pun menamatkan musim dengan cemerlang di bawah kendalian Martin Stano, Sabah tetap perlu mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa pemain. Tonggak lincah Indonesia Sadil Ramdhani juga telah mengucapkan salam perpisahan selepas hampir 4 tahun, termasuklah Kapten Pak Tesu. Sabah dijangka dibarisi beberapa tonggak baharu dalam misi berjuang untuk saingan Liga Super musim hadapan.